Selamat pagi ataupun selamat malam di mana saja anda berada. Jadi hari ini kita akan sambung balik sejarah tingkatan 1 bab 3 zaman prasejarah. Pertama sekali kita ucapkan tahniah kepada Cikgu Norazila Khalid kerana telah menyediakan slide pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita mulakanlah kita punya apa pengajaran ataupun pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita mulakan. Apakah itu maksud zaman prasejarah? Apakah itu zaman prasejarah? Okey, maksud zaman prasejarah kita dapat lihat dia terbagi kepada dua, iaitu zaman batu dan juga zaman logam. Zaman batu, zaman logam. Zaman batu ni merujuk kepada penggunaan teknologi batu dalam kehidupan harian manusia pada zaman tersebut. Ada zaman batu iaitu Paleolitik, Mesolitik dan juga Neolitik. Zaman Paleolitik juga sebagai zaman batu lama, zaman Mesolitik sebagai zaman batu pertengahan dan zaman Neolitik pula sebagai zaman batu baru. Jadi zaman-zaman batu ni kebanyakannya kita lihat kepada mereka ni banyak menggunakan batu. Dulu nak dapat besi, nak dapat plastik tak ada. Nak dapat senjata ni, senjata tu tak ada. Jadi gunakan benda yang praktikal yang memang ada di sekeliling kita iaitu batu. Kita pergi hutan ada batu. Kita pergi gua ada batu. Kita pergi jalan-jalan dating dengan kawan kita ada batu. Dating-dating dengan awet ada batu. Jadi apa kegunaan batu tu? Kita perlu tengoklah. Zaman batu ni ada 3 zaman. Zaman Paleolitik, zaman Mesolitik dan juga zaman Neolitik. Kita dapat lihatlah bagaimanakah zaman tu. Ini tafsiran orang-orang barat lah bagaimana cara pemakaian diorang dan sebagainya. Jadi kalau kita nak pakai, ikut kita lah. Kalau kita rasa tak sesuai, jangan pakai. Okey, zaman Paleolitik ni. Zaman Paleolitik dianggap sebagai zaman serba mencabar kerana manusia ni perlu meneruskan kelangsungan hidup. Mereka dengan menggunakan teknologi batu yang serba ringkas lah. Guna batu macam tu je. Nak potong ikan guna batu macam tu. Batu tak ada bagi tajam ke apa, guna macam tu je. Tak praktikal, tak berkesan. Dia juga sakit je lah. Tapi nak menghiris tu agak lambat dan sebagainya. Selain peralatan batu, mereka menggunakan peralatan yang dibuat daripada tulang binatang dalam aktiviti harian mereka. Tulang binatang pun guna juga. Sebab lepas diorang makan ataupun lepas diorang berburu, ataupun diorang terjumpa tulang, diorang boleh asah benda tu jadi senjata tajam seperti pisau dan sebagainya. Kita akan lihat pula seterusnya. Zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik pula memperlihatkan cara hidup yang semakin berkembang. Cuaca zaman ni tidak terlalu sejuk lah. Sebab orang kata kita dulu dah pernah belajar zaman batu kan. Zaman ais batu. Jadi zaman ni dah cuaca dah elok. Tengok sampai diorang pun dah tak pakai baju. Itu gambaran diorang lah. Kita gambaran manusia kita lain lah kot. Jadi manusia zaman itu bukan sahaja memburu binatang tetapi menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka. Okey, dia guna batu, menangkap ikan. Siapa je yang penat lah nak berburu benda yang berlari-lari ikan, kita pancing je, kita tangkap je. Kalau dapat, happy lah kita lah ya. Ikan banyak, berburu ni lambat sikit. Itu seterusnya zaman Neolitik lah. Zaman Neolitik pula menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak kehidupan yang lebih baik lah. Pada zaman ini wujud kawasan pertempatan yang mengamalkan aktiviti bercucuk tanam, membuat tembikar dan menternak binatang. Jadi manusia pada zaman ini bagi saya lah, pensyarah saya bagi tahu, inilah wujud sebenar manusia sebab mereka dah boleh berfikir, dah boleh buat rumah, dah boleh buat peralatan-peralatan dan juga boleh hidup secara bukan lagi nomad tetapi duduk di satu kawasan dan mengembangkan mereka punya masyarakat, keluarga dan sebagainya lah sehingga terbentuknya tamadun-tamadun. Nantilah kita akan belajar. Okey, zaman logam. Zaman logam merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan juga besi. Apa gunaan logam tu? Apa guna besi tu kan? Jadi kita dapat lihatlah. Mereka menggunakan inovasi logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Bila dah guna gangsa besi ni, jadi dia lebih tahan lama, dia tahan lasak dan lebih berkesan lah. Macam kita tengok sekarang, kalau kita pergi dapur, tengok pisau. Buat daripada apa? Batu ke? Bukan. Daripada besi. Sebab besi ni tahan, orang kata apa? Tahan, tak mudah patah. Lepas tu kalau kita bengkok-bengkokkan dia, tahan lagi lah. Bukan macam batu. Retak lah, susah lah. Jadi manusia zaman ni sudah mula melakukan aktiviti pelayaran. Pelayaran tu apa? Naik kapal, pergilah jauh-jauh, pergilah merantau, pergilah tengok kawasan yang lain. Macam saya nak pergi jumpa awet saya kat Sabah, Sarawak sana. Saya perlu naik kapal. Tak boleh saya jalan kaki, saya berenang, mati saya. Jadi itulah yang berlaku.
Jadi mereka menjalankan aktiviti pertukaran barangan dan peralatan berasaskan gangsa yang dapat dikesan bertaburan di rantau Asia Tenggara. Kita dapat lihatlah, mereka bukan sahaja bawa diri tapi bawa juga peralatan-peralatan tu, dan mereka, kalau kita belajar sejarah lah, mereka akan tanam diri mereka bersama alat-alat tu juga. Lagi berkualiti ataupun lagi power alatan-alatan dia, lagi status dia makin tinggi. Kira dia ni ketua lah, raja lah, segala, orang kata apa, segala peralatan, segala benda-benda yang hebat-hebat ada kat dia. Sebab dia adalah suatu precious thing, benda yang sangat berharga. Okey, peralatan besi seperti kapak, tulang mawas, beliung dan mata lembing ni merupakan antara jenis peralatan yang digunakan untuk manusia ketika untuk memburu, bertani dan juga menjalankan aktiviti harian mereka lah. Kita dapat lihatlah ada kapak besi bersokit, tulang mawas, pisau bersokit. Kenapa dia kata tulang mawas? Sebab dia bentuk dia seperti tulang monyet lah apabila kita membunuh ataupun kita jumpa mayat ataupun jumpa tulang rangka monyet, mawas, bentuk dia macam ni lah. Dia buat sebab sangat praktikal. Ada pemegang dia, senang nak hayun. Kita dapat lihat. Okey, zaman Paleolitik ni umur dia dikata 2.5 juta tahun hingga 800 8,000 sebelum Masihi. Zaman Mesolitik 12,000 hingga 4,000 sebelum Masihi. Zaman Neolitik 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Zaman Logam 3,500 sebelum Masihi hingga ke 500 Masihi. Jadi zaman-zaman ni lah yang mampu merubah kita punya persepsi ataupun adakah manusia zaman kita ni sama dengan manusia-manusia dulu tu. Ada kata macam beruk, ada kata macam monyet, ada kata macam manusia tak sempurna. Kalau kita baca lagi, kita akan dapat jawapan. Tak adalah jawapan tepat, tapi sekurang-kurangnya apakah tafsiran kita sendiri. Adakah mereka ni manusia ataupun tak? Okey. Lokasi zaman prasejarah di dunia. Zaman lokasi prasejarah di dunia. Di zaman prasejarah berlaku di seluruh dunia. Kewujudan lokasi prasejarah diketahui melalui penemuan tinggalan manusia sama ada artifak ataupun ikofak. Lokasi prasejarah ini wujud di dua kawasan, iaitu di kawasan terdedah seperti di lembah sungai dan di kawasan tertutup seperti di dalam gua. Sebab manusia dulu memerlukan 3 benda yang utama, iaitu makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Dan juga air. Air. Kita perlukan air. Kalau tak ada air, kita mati. Sebab manusia ni boleh bertahan hidup tanpa makanan, tapi dia tak boleh bertahan hidup kalau tak ada air. Jadi perlu mereka bina kawasan pertempatan tu dekat dengan sungai, dekat dengan tasik, dekat kawasan yang ada sumber air. Okey, supaya diorang boleh hidup. Okey, lokasi zaman prasejarah. Banyaklah. Tengok ni ada UNESCO. Kawasan-kawasan bersejarah ni sudah diwartakan ataupun diaktakan ataupun undang-undang kata tak boleh sentuh kawasan ni. Kawasan ni sangat berharga. Tak boleh dibuat pembinaan, tak boleh nak buat, orang kata tak boleh dikacau, tak boleh disentuh, tak boleh diusik-usik, tak boleh nak bina kawasan pelancongan, tak boleh nak orang kata apa, tempat kita berseronok, tak boleh. Kita kena jaga dia seperti asal dia. Jadi fungsi lokasi dan tapak ni pula terbagi kepada tapak pertempatan, perkuburan, bandar, kawasan perburuan dan pembuatan alatan baru. Lokasi dan tapak zaman prasejarah ni kita dapat lihatlah terkenal dan diiktiraf oleh Pertubuhan Bersatu, Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations, UNESCO dan sebagainya yang ada di dunia. Jadi kita perlu menjaga kita punya ni supaya tak hilang di telan zaman. Okey, seterusnya kita dapat lihatlah Gua Chauvet, Perancis. Maaflah, bahasa Perancis saya tak berapa hebat sangat. Jadi Gua Chauvet ke Chauvet ke, ikut anda lah. Okey, jadi tapak prasejarah ini terletak di Perancis, diduduki oleh manusia silih berganti antara 30,000 tahun sebelum Masihi hingga ke 27,000 sebelum Masihi. Kenapa kita tahu ada manusia kat sini? Sebab kita tengok tulisan-tulisan di dalam gua tersebut. Ada orang buat gambar lembu tu macam kerbau ke apa ke. Kita dapat lihatlah lukisan binatang di dalam gua ini membuktikan pelibatan masyarakat di dalam aktiviti memburu binatang. Manusia dan juga haiwan ni tak dapat dipisahkan. Saling orang kata apa? Saling berfungsi antara satu sama lain. Memerlukan, bukan berfungsi, memerlukan. Seterusnya
Tel Altamira, Spanyol. Bukti lukisan yang ditemukan di dalam Gua Altamira menunjukkan kewujudan manusia zaman Mesolitik. Mereka hidup antara 35,000 hingga 11,000 sebelum Masihi. Sebab kenapa mereka ni tak duduk kat rumah, tak bina rumah tinggi? Kemampuan mereka belum lagi lah ke tahap itu. Mereka hanya mampu duduk di dalam gua. Jadi kita patut bersyukur sebab kita zaman kita ni rumah sudah cukup selesa lah untuk kita hidup. Bukan lagi duduk di dalam gua. Sebab orang sekarang ni kalau dipanggil manusia gua, orang tu tak bertamadun, tak bercakap dengan masyarakat, akan dipinggirkan. Jadi tak elok lah, macam tu lah. Tapi itu bergantung pada mereka lah. Okay. Seterusnya kita dapat lihat di Catalhuyuk, Turki. Diduduki oleh manusia zaman prasejarah antara 7,100 sebelum Masihi hingga 600 sebelum Masihi. Aktiviti utama termasuklah pertanian, terutamanya penanaman barley dan juga gandum. Kenapa kata ada manusia duduk? Tengoklah tu dia bina apa tu. Rumah daripada batu, bukan duduk dalam gua dah. Okay. Lepas tu Göbekli Tepe. Tapak ini diduduki oleh manusia pada tahun 12,000 sebelum Masihi. Jadi ahli arkeologi kata binaan batu di tapak ini mempunyai kaitan dengan upacara ritual lah. Jadi macam mana susunan dia. Dia bukan macam rumah biasa. Rumah biasa mungkin ada toilet, ada dapur, ada ni. Tapi ni macam ada kaitan-kaitan tentang sembahan, tentang mempersembahkan sesuatu ataupun tempat ibadat. Jadi berbeza. Macam rumah kamu lah. Ada dapur, ada toilet, ada bilik abang kamu, kakak kamu, ibu kamu. Itulah nama rumah. Tapi ni macam lain sikit. Jadi ni semua kat Turki lah. Sangat menarik. Siapa yang berminat boleh baca lebih mendalam. Saya dah baca sikit tapi kita kesuntukan masa. Kesuntukan masa. Jadi Stonehenge, Britain dibina antara 3,700 hingga 1,600 sebelum Masihi. Binaan ini dikaitkan dengan upacara ritual juga, tempat mengkaji bintang. Dia kata susunan-susunan tu, kalau kamu suka baca teori konspirasi, dia kata ini tempat alien. Dia panggil, ditembak cahaya ke langit, lepas tu dipanggil alien datang. Macam-macam lah teori. Jadi ikut kamulah, kamu nak percaya mana satu. Tapi dari segi orang sejarah, kita percaya kepada fakta dan kita percaya kepada bukti-bukti dan juga apa kaitannya. Dia kata ni tempat ritual lah. Tak adanya orang buat rumah macam ni kan. Mesti ada sesuatu. Lepas tu tapak prasejarah di Bhimbetka, India. Tapak bersejarah di Bhimbetka ni berusia 30,000 sebelum Masihi. Bukti di tapak menunjukkan kehidupan manusia prasejarah di India. Tengok binaan dia pun dah tahu. Ini tak mungkin daripada orang kata apa? Gunung Puk terus ada bentuk macam tu kan. Mesti dipahat dulu ke dan sebagainya. Lepas tu Zhoukoudian, China, gua. Tempat dijumpai manusia purba lah, itu packing man. Packing man. Macam kita ada Perak man, ni ada packing man. Packing man ni manusia purba lah ataupun makhluk purba. Saya percaya dia adalah manusia purba dan sebagainya. Ikutlah kita nak percaya mana. Kalau bentuk dia macam manusia dan ada like intelligent, ada akal tu, manusia lah kita boleh panggil lagi. Okey, kita dapat lihat pula ni sekarang di Shahri Soghta, Iran. Berusia hingga 3,200 hingga 1,800 sebelum Masihi. Jadi ini adalah bukti tapak ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang telah tersusun dengan kawasan perumahan, kawasan perkuburan, kawasan pembuatan barangan harian. Jadi dia dah macam sesuatu tempat bandar lah. Ada tempat orang beli burger, tempat orang jalan-jalan pergi kedai, pergi shopping, tempat kubur, tempat jual-jual beli barangan, dapur, semua dah ada macam mall lah. Bagi saya macam mall. Okay. Dia bina tu dengan sangat strategik, bukan saja-saja bina. Okay. Yang penting jangan bina secara haram, bina secara sah ke undang-undang. Okey, seterusnya lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Okey, pelbagai lokasi zaman prasejarah ni lah kita dapat temukan. Macam kita kat Malaysia, kat Kedah lah. Kat Kedah tua dan bermacam-macam lagi. Tinggalan manusia yang ditemukan, lokasi ini menunjukkan keupayaan manusia ketika itu menjalani kehidupan seharian mereka. Perumahan ini turut membuktikan ketinggian pencapaian mereka terhadap zaman manusia lah. Prasejarah tu di kawasan lain. Bukan hanya ada di Eropah, bukan hanya ada di Afrika, hanya di Timur Tengah, tetapi di Asia Tenggara pun ada juga manusia-manusia ataupun tinggalan-tinggalan prasejarah. Okey, seterusnya kita dapat lihat di Asia Tenggara yang ada di Ban Chang, Thailand.
Jadi lokasi ni merupakan zaman Neolitik dan juga zaman logam lah, tapak-tapak zaman tu. 3,600 hingga 500 sebelum Masihi. Manusia di Banciang menjalankan aktiviti pertanian, membuat logam, tekstil, tembikar tanah dan juga kegiatan menternak binatang. Jadi kita dapat lihatlah bagaimana manusia zaman tu dah berjaya lah mencipta artifak atau juga peralatan-peralatan yang boleh digunakan oleh manusia. Bukan kita ambil daripada alam. Contohnya, kita nampak ada ranting kayu yang macam pedang, kita ambil cantik. Tak, ini diorang ambil besi ke logam ke apa, diorang leburkan, diorang asar, diorang cantikkan jadi macam pedang. Tak kutip-kutip lagi kita buat sendiri, kita dah pandai. Tak mengharapkan orang dah, tak mengharapkan alam. Okey. Seterusnya Lenggong Malaysia, Lenggong, bukan Lenggong, Lenggong. Lenggong. Zaman universiti dulu saya pergi sini. Pensyarah saya Dr. Yunus ajak. Okey, lokasi ini merupakan antara tapak zaman prasejarah terpenting di rantau Asia Tenggara yang menunjukkan kehidupan manusia merentas zaman Paleolitik, Haubinian dan juga Neolitik. Rangka Perak Man manusia berusia antara 11 hingga 10,000 sebelum Masihi merupakan bukti paling penting menunjukkan kehidupan manusia zaman prasejarah di negara ini. Perak Man ini dijumpai oleh satu tokoh arkeologi yang sangat hebat iaitu Profesor Zuraina Majid lah. Zuraina Majid. Saya pernah jumpa dia lah. Sangat hebat. Waktu zaman muda sangat. Orang kata apa, dia macam ada firasat, ada something. Bila dia tengok gua tu, mesti ada something kat dalam tu. So, dia dengan tim dia pergi gali lah. Macam ada insting, sixth sense. Sebab tu dia gali, dia jumpa Perak Man ni. Perak Man ni kenapa lain dengan tulang-tulang ataupun orang kata apa, rangka-rangka yang zaman prasejarah ni? Sebab dia dilahirkan macam tak berapa sempurna lah. Tapi bila manusia ni bila lihat benda yang tak sempurna, cacat dan sebagainya, dianggap sebagai benda suci. Benda yang orang kata semacam, wow, dia ni sangat eksotik, sangat unik. Jadi kita angkat dia jadi ketua. Jadi dia jadi macam ketua lah di kawasan tu. Saya pernah bukan baca, kita tengok video. Video dulu ada National Geographic ke apa dulu. Boleh tengoklah dokumentari tu. Siapa minat boleh tengok di YouTube. Ada di Facebook dan juga di mana sosial media yang ada lah video tu. Okey. Disambung balik. Okey, seterusnya Gua Liang Bua, Pulau Flores, Indonesia. Lokasi ini penting kerana penemuan fosil tulang yang berusia antara 94,000 hingga 12,000 sebelum Masihi dinamakan sebagai Flores Man, iaitu Homo floresiensis. Tapak ini juga menunjukkan kehidupan manusia sejak zaman Paleolitik hingga zaman logam. Tengok keadaan dia dengan pintu gerbang yang besar tu sesuai untuk penempatan masuk keluar dan sebagainya. Suhu semula jadi, sistem penghawa dingin semula jadi. Kalau siapa pernah pergi gua tu memang seronok lah. Tapi jangan percaya benda-benda bukan. Kita pergi nak orang kata apa, belajar, kita tengok dan hargai kita punya sejarah. Okey. Okey, seterusnya adalah Gua Padahlin, Myanmar. Merupakan tempat tinggal manusia zaman prasejarah hingga 13,000 sebelum Masihi hingga 11,000 sebelum Masihi. Kita dapat lihatlah bagaimana ada struktur dia di Myanmar. Okey, di Myanmar. Baiklah, seterusnya Sahyun, Vietnam. Jadi lokasi ini merupakan tapak zaman besi yang paling menonjol di Asia Tenggara lah. Bagaimana manusia mampu mencipta bahan-bahan daripada besi seperti kita dapat lihatlah. Kalau ini tembikar ni selalunya. Tembikar. Kita dapat lihatlah. Tapi Vietnam ni soalnya tempat yang saya pernah baca, tempat di mana wujudnya satu culture ataupun budaya gangsa dinamakan Dongson. Dongson. Kalau nak baca lebih menarik, boleh baca buku Prof. Adnan Jusoh. Dia buat gendang. Dia buat peralatan seperti peralatan kecantikan dan sebagainya. Sangat menarik, sangat menarik. Cantik dia punya gendang tu. Jadi berusia antara 1000 sebelum Masihi hingga 2200 Masihi. Aktiviti utama ialah pembuatan tembikar. Kita dapat lihatlah seterusnya. Ni adalah Gua Tabon, Filipina. Lokasi ini merupakan tapak zaman prasejarah yang penting di Filipina yang dianggarkan berusia 47,000 sebelum Masihi. Punya lamanya lah. Tengok gua dia pun tengok tu besar ke tak besar tu. Jadi tinggalan rangka manusia berusia antara 22 hingga 24,000 tahun yang lalu ditemui di sini. Bukan maksudnya dia hidup 22,000 tahun, maksudnya umur dia berapa lama dia punya tu.
Dia dah ada kat situ. Okey. Hello semua, kita akan sambung balik pengajaran kita dalam topik prasejarah, bab 3 lah ya, iaitu 3.3 ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, apakah itu ciri-ciri dia? Jadi kalau kita dapat lihat lah ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman pra ni kan, dia ada tempat kediaman, ada peralatan, ada pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial dan juga ada kepercayaan. Jadi ciri-ciri ni dia melambangkan satu masyarakat yang sudah moden lah. Bukan hidup berpindah randah, bukan suka jalan, suka jodi sana, pergi keluar sana, tak balik-balik. Jadi semua sudah duduk dalam satu tempat dan dia besarkanlah tempat itu. Okey, seterusnya kita dapat lihatlah tempat kediaman zaman Paleolitik. Tumpuan utama penempatan ialah gua dan juga lubang bawah tanah. Mana ada gua, mana ada lubang, dia pergi. Okey, bukan lubang-lubang hutang tapi bukan gua Manchester United, tapi gua tempat dia jadikan rumah, bukan tempat bersembunyi lepas kalah permainan bola. Jadi kita dapat lihat selain itu mereka berselindung di bawah pokok dan tempat berlindung yang dibuat daripada ranting kayu. Contohnya kat Gua Niah Sarawak. Siapa pernah pergi Gua Niah Sarawak memang patut orang kata melihat bagaimana perasaan dan juga bagaimana kejadian ataupun bagaimanakah kita merasai sendiri hidup di dalam itu dan melihat bagaimanakah mereka ni boleh hidup dan survive dalam keadaan macam tu. Dan kita dapat lihat juga lah, ini adalah tempat gua zaman Mesolitik, gua Franci Greece. Manusia masih duduk dalam gua dan lubang di bawah tanah serta tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Tumpuan pertempatan mereka di pinggir sungai dan laut bagi memudahkan mereka mendapatkan bekalan air dan makanan. Di mana ada tempat, ada sungai dan sebagainya. Contoh ada gua. Ada gua ni sangat jauh dengan sungai. Ada gua ni sangat dekat dengan sungai. So dia pilih gua yang dekat dengan sungai supaya memudahkan dia untuk dapat air lah. Macam saya bagi tahu, kita ni manusia boleh hidup lama tanpa makanan. Tapi kalau lama tak dapat air, sangat derita lah. Kehausan. Okay. Ni tempat kediaman zaman Neolitik. Manusia zaman ni tinggal secara menetap di kawasan pertempatan terutama di kawasan lembah sungai dan di kawasan pesisiran pantai. Mereka telah membina rumah yang dibuat daripada batu, tanah liat dan juga kayu. Ini contohlah ilustrasi bagaimanakah mereka membuat rumah mereka di Ban Khao, Thailand. Bagaimanakah rumah tu, tengok macam ada tiang, dia buat tangga dan dia duduk dalam tu lah. Mungkin dia buat tempat tingginya supaya mengelak daripada haiwan yang buas, dapat elak daripada banjir dan sebagainya. Sangat praktikal lah. Okey. Ini adalah tempat kediaman zaman logam di Bena Flores. Okey, manusia boleh menetap dan membina tempat kediaman mereka dengan lebih baik lah orang kata. Ada dah macam komuniti-komuniti yang banyak. Binaannya diperbuat daripada batu, tanah liat dan juga kayu serta lebih tersusun. Selain kawasan lembah sungai dan pesisiran pantai, mereka juga tinggal di kawasan tanah tinggi. Jadi kita boleh simpulkan yang tadi itu bahawa zaman Paleolitik dengan Mesolitik duduk di dalam gua lagi lah. Zaman Neolitik, zaman logam, diorang dah duduk di kawasan yang orang kata apa, pesisir pantai dekat dengan sungai dan sebagainya, dan diorang boleh bina rumah sendiri, bukan di dalam gua dah. Itu yang membezakan mereka lah. Sebab tu saya kata sebelum ni, yang betul-betul manusia adalah manusia zaman Neolitik. Sebab mereka mempunyai akal lah untuk berfikir, kenapa aku perlu duduk dalam gua, padahal aku boleh bina rumah. Ini dan itulah, dia dah lebih pandai. Jadi siapa yang pandai? Manusia zaman Neolitik. Okey, ini adalah peralatan zaman Neolitik. Membuat peralatan daripada batu, kayu dan juga tulang haiwan. Peralatan ini pula dalam bentuk sedia ada, ringkas dan kasar pembuatannya. Ni zaman saya universiti, saya cuba buatlah benda ni dengan pesyarat saya. Kita ambil lah mana batu-batu yang rasa bersesuai, yang boleh kita berkeping-keping tu, kita boleh buat macam pisau. Okey, peralatan zaman Mesolitik. Dia sama juga, kayu, batu dan tulang haiwan. Namun pembuatannya lebih halus dan kemas. Terdapat juga alatan lebih kecil yang dikenali sebagai microlith. Mereka juga menggunakan panas masa memburu binatang dan menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Mesolitik ni lebih advance sikit lah.
Dia lebih teliti dan juga orang kata apa, boleh memanah, dan juga dia orang punya ni lebih kemas. Mungkin dulu yang paleolithic tu dia yang just batu-batu je. Kalau ini dia bagi cantik betul-betul macam pisau lah dia punya tajam dia. Okey. Seterusnya peralatan zaman Neolitik. Peralatan zaman ni lebih halus dan lebih kemas lagi. Jadi terdapat pelbagai peralatan, termasuklah alatan menggali dan juga roda. Tengok dia punya dah nampak macam ada busur panah. Busur panah tu macam mata panah tu lah kan. Lepas tu ada macam tombak, ada yang digabungkan antara kayu dan juga batu. Jadi macam senjata untuk pegang kan. Macam hammer, macam penukul. Macam tu. Jadi peralatan zaman logam. Manusia telah mampu membuatlah peralatan dibuat daripada logam ni. Pembuatannya berlaku seiring dengan pengetahuan manusia tentang teknologi peleburan serta pembuatan acuan. Sebab nak buat logam ni takkan terus pop daripada tanah. Logam dah jadi satu bentuk macam pisau gendang, bukan. Kita kena leburkan dulu, kita kena panaskan dia sampai tahap dia dah hancur, jadi macam cair, dan kita letak dia dalam satu tempat macam acuan. Acuan ni maksudnya, contoh acuan tu bentuk dia segitiga tank kecil kita tu kan, macam tanah liat tu, ataupun acuan macam tempat aiskrim mak kita letak tempat ikan tempat tu, jadilah ada bentuk tu, macam tu. Contoh dia letak dalam acuan yang ada bentuk macam ni. Ni adalah dalam gambar ni adalah gendang dan juga loceng. Ni adalah kita panggil sebagai gendang dongsun. Gendang dongsun dibuat daripada gangsa. Satu gendang dongsun ni, siapa pernah baca buku Dr. Adnan Jusso, dia kata nilai dia dalam berapa ekor gajah lah. Satu tu nilai dia macam berapa ekor gajah. Saya lupa berapa belas ataupun 8 ke 11 ke ataupun 18. Tapi nilai dia sangat tinggi lah. Dan hanya orang yang berstatus, orang-orang kaya saja yang ada. Ataupun ketua-ketua puak dan dalam masyarakat. Inilah dia. Pada zaman ni, manusia memiliki tahap kehidupan yang lebih tinggi berbanding dengan zaman batu. Sebab orang kata apa, bukan hanya diorang buat senjata ataupun bahan logam tu. Tapi diorang mampu menghias benda tu menjadi bentuk-bentuk yang lain. Mempercantikkan. Contoh pisau, bukan hanya sekadar pisau, dia buat lukisan, buat lakaran, ataupun dia buat bentuk yang sangat unik. Contohnya, bukan hanya pisau tu lurus saja, dia buat bengkok-bengkok, dia buat ada lukis macam ukiran naga dan sebagainya, helang. Jadi peralatan zaman ni terdiri daripada tembaga, gangsa dan juga besi, sebab zaman logam lagi kan. Jadi pengumpulan makanan zaman Paleolitik. Jadi diorang ni kegiatan dia mengumpulkan makanan untuk merupakan aktiviti paling penting lah untuk mendapatkan makanan selain memburu binatang. Diorang mengumpulkanlah makanan. Contohnya dia kumpul buah-buahan, kumpul serangga-serangga, kumpul berburu haiwan, sayur dan sebagainya lah kan. Mereka mengumpulkan buah-buahan, cendawan, bijiran, bukan bijirin bijiran dan pucuk tumbuhan yang tumbuh liar di dalam hutan. Jadi benda-benda yang mereka boleh kumpul yang boleh dibuat makanan ataupun dibuat ubat dan sebagainya, dia kumpul lah. Kalau zaman Mesolithic ni pun sama juga. Manusia zaman ni masih menjalankan aktiviti mengumpulkan makanan. Tapi mereka juga mengumpulkan kerang, siput yang ditemui di pinggir sungai dan laut. Dulu orang ni suka makan siput, suka makan kerang, sebab itulah benda yang paling diorang boleh makan dah. Orang kata apa, dah lapar kan, kita susah kalau tak ada makanan ni. Kita mungkin dah boleh order terus Grab. Grab datang depan rumah kita, saya nak order, saya lapar nak pizza, saya tekan handphone saya, tu dah sampai. Kalau dulu diorang diorang kena cari tau, susah tau. Tak dapat bayang lah macam mana. Kalau kita duduk zaman tu memang kita tak boleh hidup lah. Kita perlu bergantung pada masyarakat tu. Okay. Sebab itulah kita perlu hidup bersesuaian dengan zaman dia. Okay. Seterusnya adalah pengumpulan makanan zaman Neolitik. Kemampuan manusia ni lebih advance ataupun lebih hebat sikit lah. Sebab saya kata zaman Neolitik ni lebih manusiawi. Aktiviti pertanian, penternakan dan menyebabkan aktiviti pengumpulan makanan semakin berkurang. Jadi diorang ni dah tak harapkan lah benda yang ada kat hutan. Contohnya,
Aku nak makan, aku kena pergi hutan. Alamak, kat hutan tak ada makanan dah. Alah sedih. Jadi diorang dah boleh berfikir. Apa kata kita buat satu tempat, kita ternak ataupun kita menjalankan aktiviti pertanian kat situ. So setiap hari kita boleh jaga, kita boleh ternak haiwan tu. So dia boleh besar, ada anak-anak dia. So kita tak payah pergi tempat lain dah. Kita pergi situ je. Pengumpulan makanan ni tak praktikal. Kadang musim panas makanan tu hilang. Lepas tu makanan tu dicuri ataupun kita haiwan ambil dan sebagainya. Jadi bila macam ni lebih elok lah. Lepas tu pengumpulan zaman logam, aktiviti pengumpulan makanan hampir tidak lagi dilakukan kerana kemajuan yang berlaku dalam bidang pertanian dan juga penternakan dan perdagangan tukar dan barang. Kegiatan ini membolehkan mereka memperoleh makanan yang mencukupi. Orang-orang dulu tak adanya kat belakang rumah dia tanam ikan. Tanam ikan pula. Tanam oren, tanam apple, tanam ni. Tak, diorang tanam sedikit saja sebab kemampuan diorang tak berapa hebat lagi kan. Jadi yang sebelah Samad, Pak Samad, dia ternak ikan. Pak Abu, dia tanam buah oren. Jadi diorang ni teringin lah macam aku ni kempunan ikan Pak Ali kan. Pergi tukar lah dengan ikan Pak Ali. Pak Abu tu ambil lah ni kan. Dia tukar-tukar. Kita panggil sebagai sistem barter lah. Tukar-tukar, okay. Kalau kita tak ada sistem barter ni, ada lagi tapi kebanyakan kita pakai duit lah. Kita nak bayar kan. Kita nak beli barang daripada orang. Jadi inilah yang berlaku. Jadi kegiatan ekonomi zaman Paleolitik. Manusia zaman Paleolitik berkongsi makanan lah. Hidup ni perlu berkongsi ya, jangan kedekut. Manusia zaman ni bergantung pada sumber alam semula jadi. Tanpa adanya sumber-sumber alam ni, mereka ni memang boleh meninggal, boleh mati. Jadi mereka hidup secara nomad untuk mencari makanan dan dikongsi bersama. Aktiviti ekonomi bersifat sara diri. Contohlah, dia dah duduk kawasan, satu kawasan tu mula-mula ada banyak buah. Lepas tu lama-lama buah tu dah habis, dia kata tempat dah tak sesuai. Dia pun berjalan lagi pergi tempat lain. Contohnya dia berjalan daripada kat KL, contoh kat Gombak. Kat Gombak, buah-buahan, sayur semua dia dah ambil sebab dia orang tak bertanam kan. Dia ambil kat hutan kat Gombak, dia ambil dah sayur, buah semua dah habis, dah tak tumbuh dah, tempat tu dah jadi hancur dah. Lepas tu dia orang pergilah tempat lain. Dia orang berhijrah ataupun melakukan aktiviti nomad. Pergi tempat lain, pergi cari tempat yang lebih elok ada sumber makanan. Kalau sumber tu dah habis dah, pergi lagi tempat lain. Macam tu. Okay. Mereka ni bersifat sara diri. Sara diri sendirilah ya. Diri sendiri dan keluarga. Tak adanya orang kata apa, kita macam susah lah nak berkongsi ni. Lebih penting kan, kalau kita tak cari sendiri, tak dapat lah kita makan. Kalau kita tak sendiri usaha, macam mana kita nak makan? Okey, kegiatan ekonomi zaman Mesolitik. Manusia zaman ni, dia masih lagi mengutip hasil hutan ni, memburu binatang dan menangkap ikan. Dan juga perkongsian makanan masih berlaku. Okey, zaman untuk anak-anak murid saya semua yang ada di skrin sekarang ni, selalunya Paleolitik dengan Mesolitik lebih kurang sama je lah. Yang membezakan dia adalah bila ketika zaman Neolitik dan juga logam, lebih advance sikit. Kebanyakan ciri-cirinya bila sampai Neolitik dengan logam akan nampak sama, akan lebih advance. Kalau Paleolitik, Mesolitik sama je. Okay. Jadi untuk Neolitik ni, manusia tidak lagi menjadikan penggunaan sumber alam, macam saya kata, dan juga mereka boleh menghasilkan makanan sendiri. Kegiatan pertanian juga peternakan. Nanti dengan menggunakan sistem barter dan pengkhususan kerja telah bermula. Contohnya pengkhususan kerja ni, contoh keluarga Ali, tugas dia adalah untuk menjalankan aktiviti pertanian, untuk tanam sayur kobis. Lepas tu keluarga Pak Abu, dia kena menternak binatang, menternak ayam, lembu. Kalau Pak Samad kena tanam buah oren. Jadi semua ada kerja masing-masing. Ada yang kerja tangkap ikan, kerja ni. Lepas tu sama-sama kumpulkan barang sendiri dan akan berkongsi, melakukan sistem barter dan sebagainya lah. Okay, dah tak ada buat kerja seorang-seorang. Semua saling tolong antara satu sama lain.
Jadi kegiatan ekonomi zaman logam pula, jadi aktiviti ni peternakan, perdagangan, pertukaran sama jugalah, merupakan aktiviti utama penduduk. Kalau kita tak tukar-tukar, kita tak ni, susahlah kita nak makan, susahlah kita hidup. Selain itu aktiviti pembuatan pertukangan turut berkembang. Contohlah gambar tu tengok. Dia tukar kain dengan beberapa alatan tu lah, tengok macam gading gajah, ada macam ni, macam dia tukar lah macam pisau ke apa ke tu kan, barang-barang besi ke logam, dia tukar. Contoh saya ada, keluarga saya buat apa, baju daripada kulit haiwan. Lepas tu saya kata alamak sakitnya perut saya, tak ada makanan. Jadi saya pergi carilah Pak Abu. Pak Abu keluarga dia ada apa, ada banyak ladang pertanian, dia tanam buah dan juga ada sayur. Jadi saya tukarlah dengan dia, dengan pakaian saya ni lah, dengan sebab saya uruskan pakaian kan daripada haiwan punya kulit, saya tukar dengan dia, saya dapatlah makan. Kalau tak kerja tak dapatlah duit, pula tak dapatlah barang tu kan. Seterusnya, organisasi sosial zaman politik. Manusia ni hidup dalam kelompok yang kecil lah, terdiri daripada gabungan beberapa keluarga dan juga dan masih hidup dalam keadaan nomad. Dalam ni pun dah ada keluarga tapi hidup secara nomad lah, berpindah rendah. Zaman Mesolitik ni masih lagi hidup dalam kelompok kecil, sebab macam saya kata, politik Mesolitik sama je. Tapi dah lebih tersusun lah, mungkin dah ada ketua, dah ada orang kata apa, ni dalam family A, yang ni dalam family B. Dia bentuklah nama family tu family AB. Okey. Lepas tu ada organisasi zaman logam. Ni lebih tersusun, ada pemimpin lah bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dan membentuk aturan kehidupan agar diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Keadaan ini membawa kepada pembentukan sistem pentadbiran. Yang ni lebih teratur, dah ada pemimpin, dah ada orang kata apa, macam zaman sekarang lah, uruskan kita punya negara. Bukan semua orang jadi ketua negara. Kita lantik dia, kita jadikan dia jadi ketua. Bila ada ketua ni senang lah. Tapi antara ketua tu amanah ke tak, kita tak tahu. Yang penting dia mewakili kita lah. Jadi kita sebagai manusia kena bijak dalam memilih ketua ataupun pemimpin, sebab dia ni lah yang menentukan antara kita ni kat satu negara ni hidup senang ke susah ke, hidup dalam keadaan selamat ke tak selamat, mereka lah yang bertugas. Okay. Kepercayaan zaman politik. Manusia pada zaman ni mengamalkan animisma, kepercayaan alam semula jadi menentukan kehidupan mereka. Diorang percayalah pada benda-benda ni. Mereka percaya pada kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan dan juga matahari. Dia tengok kepada alam. Manusia ni dia tengok apa yang dia nampak. Kalau benda tu nampak besar, nampak gah, nampak hebat, jadi dia anggap benda ni wow. Adakah ini aku punya Tuhan? Adakah aku punya tempat aku meminta-minta, berdoa? Selain itu, setiap objek yang terdapat di sekeliling mereka seperti pokok, batu, bukit, sungai, laut dipercayai mempunyai kuasa. Ada orang anggap benda-benda ni ada kuasa dia lah. Ada supernatural. Kuasa mistik yang orang kata apa, kalau kita minta sesuatu, dia orang boleh makbulkan. Kita nak jadi kuat, kita kena berdoa. Kita nak kahwin banyak, kita kena berdoa dengan benda tu. Kita nak anak yang banyak, kita ni nak ada anak, ada ni. Percayalah pada alam-alam ni. Itu kepercayaan zaman diorang lah, zaman politik tapi kita zaman moden ni dah lain lah. Ada macam-macam jenis agama, ikutlah kepercayaan masing-masing. Yang penting kita saling bersatu padu, berkasih sayang dan jagalah keamanan. Okey, itu saja. Seterusnya, kepercayaan zaman Mesolitik sama jugalah. Jadi kita panggil amalan tu sebagai animisma. Yang tadi politik sama juga dengan Mesolitik. Pokok, matahari, sebab tengok wow matahari tu besarnya, tu mungkin aku punya ketua ataupun Tuhan lah kan. Itulah. Jadi kepercayaan zaman logam ni, penyembahan manusia terhadap kuasa alam semakin jelaslah. Binaan khusus telah diwujudkan bagi upacara itu dan menyempurnakan kepercayaan mereka. Sebab manusia ni sifat dia adalah kita adalah saling bergantung. Kita memerlukan sesuatu benda yang lebih hebat daripada kita untuk kita berdoa ataupun kita bergantung lah. Jadi dengan diorang membina lah satu tempat yang orang kata apa, tempat khas, tempat suci untuk kita beribadah. Diorang contohnya yang kubur zaman logam di selatan India lah. Diorang dah mula bina satu tempat di mana diorang boleh
solat, boleh diorang berdoa, ada ketua-ketua dia, ada ustaz-ustaz dia, ada sami-sami dia, ada apa, tokong-tokong dia dan sebagainya. Jadi dijalankanlah upacara ritual tu. Tapi untuk lebih mendalam lagi, kita boleh belajar lagi lah. Okay. Seterusnya, kita dapat lihatlah kebudayaan lah, kesan dan kesenian dan kebudayaan zaman Paleolitik. Manusia pada zaman ini telah menghasilkan lukisan gua. Lukisannya bersifat realisme. Jadi dia tengok benda yang dia nampak, dia lukis. Kalau lembu lah, kalau kambing lah, kalau bunga lah. Ni kesenian zaman Mesolitik. Lukisan gua masih merupakan antara ciri kesenian wujud pada zaman ini. Tengok diorang lukis tangan diorang. Tengok tu macam ada kucing ke apa ke, macam rusa ke apa. Tengoklah. Kesenian zaman Neolitik ni, diorang dah mula-mula buat tembikar lah, orang kata apa, tempat nak simpan air ke. Dulu mungkin nak simpan air susah kan. Nak guna-guna kulit binatang dia ni, kena guna tangan, guna bekas daripada batu ke apa ke. Sekarang guna tembikar je, daripada tanah liat, daripada tanah. Dikeringkan, dipanaskan, jadilah tembikar ni. Dapat dilihat corak yang menghiasi permukaan tembikar. Pola geometri merupakan pola utama yang disebut sebagai simbolisme. Mungkin dulu kita buat benda tu biasa je, normal je, tak ada corak. Tapi bila benda tu ada corak, cantik, ada lukisan, kita anggap benda tu lebih berharga. Macam manusia lah. Manusia ada banyak. Ada yang cantik, ada yang tak berapa cantik. Tapi bagi saya, kesenian yang hebat dalam manusia adalah dalam dalaman dia. Dalam dalaman dia, okay. Mungkin orang pandang rupa paras tu, oh cantiknya, tapi dalaman dia tak berapa elok. Maksudnya sifat dia tak baik, tak beradab. Tapi ingatlah, kalau kita ada ilmu, kita ada beradab, kita akan jadi manusia yang sangat hebat lah. Dan juga ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni tidak mudah ditipu dan juga dia boleh hidup tanpa bergantung pada orang lain. Dia akan jadi manusia yang sangat hebat. Okey, kesenian zaman logam mementingkan nilai estetika yang ditemukan pada peralatan mereka seperti gendang gangsa yang punya pola hiasan yang sangat menarik. Gendang gangsa ni macam-macam lah. Kalau kita tengok ada yang gendang ni namanya gendang dongsun. Gendang dongsun tu ada yang dia buat corak macam katak. Katak ni merupakan macam simbolik kalau orang dulu memanggil hujan. Kan kalau hujan katak bunyi baik kan. Jadi gendang dongsun ni macam dianggap kalau nak panggil hujan, dia ketuk-ketuk lah benda tu macam nak panggil hujan. Sebab hujan ni memberi rahmat, sebab dia boleh mengairi tanaman kita supaya hidup subur. Lepas tu untuk jadi tempat untuk pastikan kita ada air untuk minum, untuk ni dan sebagainya. So sangat penting lah hujan ni. Okay. Seterusnya, kita akan lihat 3.4 kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Jadi, apakah orang kata sumbangan dia? Kita manusia ni mesti ada meninggalkan sesuatu. Apa yang kita pernah buat, apa tenaga kita pernah lakukan, apa yang kita pernah berfikir ni dan kita gunakan fikiran kita untuk membuat sesuatu, mesti ada sumbangan dia. Okey, sumbangan zaman prasejarah terhadap kemajuan kehidupan manusia kita dapat lihat tanpa kita sedari zaman prasejarah ni banyak mewariskan penemuan dan aktiviti mereka kepada tamadun manusia lah. Apa yang diorang buat ni kita warisi sampailah sekarang. Cara berburu, cara menangkap ikan dan sebagainya. Kita warisi daripada mereka. Mereka telah mencipta dan melakukan pelbagai kegiatan yang masih dapat ditemui dalam kehidupan masa kini. Contohnya, bercucuk tanam, mengumpul hasil hutan, aktiviti pertanian, memburu dan menternak binatang, pembuatan peralatan, tembikar, idofat dan sebagainya telah dilakukan oleh masyarakat zaman prasejarah dan masih lagi diteruskan hingga ke hari ini. Apa yang mereka pernah buat, kita masih lagi buat tapi lebih dalam skala yang besar lah. Seterusnya, aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian ni giat dijalankan bermula zaman Neolitik. Macam saya bagi tahu, sudah mula dah tak nak dah jalan-jalan berpindaran dah, nak menetap di satu kawasan dan mudahlah kita. Antara jenis tanaman termasuk padi, gandum dan juga barley. Aktiviti pertanian ini menjadi sumber makanan penting kepada manusia hingga membolehkan mereka tinggal secara menetap lah.
Aktiviti terus diamalkan oleh manusia dan menjadi pekerjaan yang paling penting lah hingga ke hari ini. Tanpa aktiviti pertanian, tak adalah kita nak makan apa. Tak ada makanan lah. Susah makanan ruji kita tak ada. Macam padi kan. Okey, aktiviti pertanian ni secara sara diri, secara kecil-kecilan untuk memenuhi keperluan sendiri. Namun begitu pada zaman moden, aktiviti pertanian telah menjadi aktiviti komersial lah dalam skala yang besar dan diekspor, diimport dan sebagainya. Kemahiran manusia bersejarah menjalankan aktiviti pertanian diteruskan oleh manusia moden hingga menjalankan aktiviti pertanian lah. Contohlah tengok pertanian tu dan pertanian sara diri macam mana. Dalam skala besar, skala kecil. Okay? Ada yang sara diri, ada yang komersial. Komersial ni maksudnya skala besar. Seterusnya, memburu binatang. Aktiviti memburu binatang merupakan aktiviti yang paling tua lah diamalkan oleh manusia untuk mendapatkan makanan. Takkan kita nak tunggu depan TV, pop, ayam goreng tersedia macam tu, tak. Dia mesti, orang kata apa, kita kena mencari dia. Antara kita pergi beli kat kedai, ataupun kita pergi buru ayam dalam hutan. Macam tu. Pada zaman prasejarah ni, aktiviti memburu binatang dilakukan menggunakan senjata yang dibuat daripada batu, tulang kayu, gangsa dan juga besi lah. Selain tombak dan panah digunakan bagi aktiviti itu. Bagi setengah manusia, mereka menggunakan sumpit untuk aktiviti memburu supaya boleh serang dalam jarak jauh kan. Itulah mudahkan kita. Aktiviti memburu binatang ni sampai sekarang lah kita amalkan. Ada yang orang kata sebagai hobi, ada orang kita saja-saja ataupun memang dah jadi itulah. Ada orang ni menggunakan senjata canggih lah, contoh-contoh senapang, pistol dan sebagainya lah. Tapi kena berlesen. Tak boleh lah kamu pegang senjata bawa pergi mana-mana, bawa pergi pasar raya kan. Saya nak tembak ayam, tak boleh lah. Kita kena bawa tempat yang sesuai dia sebab sangat berbahaya lah. Kena berdaftar. Ini aktiviti memburu ni perlu dapatkan lesen lah daripada pihak berkuasa. Setiap negara adalah. Contoh aktiviti nak berburu ni pun ada lesen dia. Contohnya daripada Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara oleh Perhilitan. Okey, kena ada lesen. Sejak zaman Neolitik, manusia telah mempunyai kemahiran menternak binatang. Aktiviti menternak binatang ni membolehkan kita mudahlah mendapatkan sumber makanan supaya kita kumpul dalam satu tempat, biar ada binatang kat belakang rumah kita dan kalau kita lapar, kita ambil, kita sembelih dia lah. Tak perlulah kita nak pergi hutan cari berjam-jam, cari lama-lama, susah. Nak cari daging susu senang je. Tak perlu nak susahkan diri. Ni banyaklah lembu di mana, di Malaysia, pembentuk sara diri dan sebagainya. Yang penting kita hidup dengan aman, ada semua makanan, tak adalah kelaparan. Peralatan digunakan sebagai untuk kegunaan kehidupan seharian. Okey, sebab tangan kita, kaki kita ni taklah berapa fungsi sangat untuk melakukan aktiviti yang memerlukan benda-benda yang tajam. Kita perlukan alatan tambahan lah ataupun benda luar selain daripada tubuh badan kita. Jadi peningkatan pengetahuan ni menjadikan beberapa alat tu berubahlah, transformasi daripada batu hingga ke logam. Diciptakanlah daripada benda-benda tu, guna kayu dan sebagainya, dicampurkan bersama. Akhirnya jadilah peralatan-peralatan hingga kita boleh gunalah sampai hari ini. Jadi peralatan sudah moden lah zaman sekarang kan. Ada parang, tombak, cangkul, keris dan kapak. Berubah-ubah lah ikut zaman. Untuk memotong, menghiris, menikam dan sebagainya. Untuk aktiviti komersial, untuk pertahankan diri dan sebagainya lah. Tembika ni berubah-ubah lah ikut zaman ni kan. Tembika, manusia zaman prasejarah ni mempunyai pengetahuan dan kemahiran membuat tembika yang dijadikan bekas makanan dan peralatan masakan. Sebab takkan kita nak masak guna badan kita kan, takkan nak guna tangan kita nak masak kan. Jadi gunakan bahan-bahan luar ni seperti tembika ni lah untuk masak. Ada juga digunakan untuk cara ritual. Letak apa-apalah, haiwan sembelihan ke, darah ke, air ke, air apa ke, ikutlah apa-apa. Semua berbeza-beza. Okey, tembika zaman moden ni dah banyak lah. Ada labu sayung di Perak. Kalau orang dulu nak sekejap kali nak minum air, takkan dia setiap kali nak minum air dia pergi sungai, pergi tasik. Mestilah dia simpan air tu, dia bawa balik. Kalau haus boleh terus minum, takkan malam-malam nak haus nak pergi sungai. Tak logik lah kan. Jadi macam tu lah. Banyaklah tembika tu daripada zaman daripada zaman Neolitik
zaman logam dan sebagainya, kita boleh lihat. Contoh dalam gambar ni, tembikar dari delta Sungai Merah Vietnam. Daripada Vietnam ni, kita boleh tengoklah. Lepas tu Aidilfa. Aidilfa ni manusia zaman prasejarah percaya bahawa kematian bukan penamat kepada kehidupan. Mereka amat menghormati mayat. Pelbagai kaedah penguburan mayat dilakukan, biasanya mayat dikemukakan bersama dengan pelbagai peralatan. Di atas bantal batu dan sebagainya lah. Jadi apa yang barang yang digunakan sebelum waktu hidup dia, ditanam sekali lah. Aidilfa ni mayat juga disertai dengan bahan makanan. Terdapat ritual menampakkan kedudukan istimewa seseorang. Setengah masyarakat di Sabah tu, dia masukkan mayat ke dalam keranda kayu dan disimpan di dalam gua batu kapur. Ini adalah kajian pensyarah saya dulu, Dr. Yunus, keranda kayu balak. Dia ambil mayat tu, dia letak dalam keranda kayu balak tu, dia letak dalam gua. Ni penghormatan lah, dia letaklah apa-apa tinggalan dan sebagainya. Tapi kita orang Islam tak adanya, kita hanya kain jenazah kita tu, kain kafan, kita kebumikan, dah macam tu. Lepas tu mungkin ada simbolik nak menampakkan ada kubur di situ, kita letaklah apa-apa batu ke, batu peringatan ke dan sebagainya. Untuk mudahlah kita apa-apa nak pergi dan supaya orang tahu situ adalah kubur. Tak adanya kita dipakaikan dengan mewah, rantai-rantai emas, tak ada. Tapi berbeza adat budaya bangsa lain, itu pun kita perlu hormatilah. Okay? Yang penting jangan gaduh-gaduh. Seterusnya kita lihatlah monumen dan seni bina. Struktur megalitik dan sebagainya daripada zaman prasejarah, zaman neolitik membolehkan kebolehan dan kepakaran untuk membina monumen binaan yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Macam saya bagi tahu hari tu, ataupun tadilah kan, manusia zaman prasejarah, paleolitik dan juga mesolitik kebanyakan duduk di dalam gua, duduk di kawasan orang kata apa, seni bina yang memang dah ada. Tapi kalau golongan neolitik ni, dia dah mula ada pengetahuan, dia pergilah bina sesuatu tu. Daripada batu ke, kayu ke, ranting ke. Jadi dia binalah benda-benda macam ni. Okay. Seterusnya kita dapat lihatlah monumen seni bina ni, kita apply lah dalam kehidupan moden kita, berubah. Contohnya daripada Angkor Wat, Kemboja yang bangunan tinggi tu kan, tempat ritual keagamaan. Dan sekarang dah, kalau di Malaysia ni, adalah Menara Berkembar Kuala Lumpur kan. Macam mana kita dapat pengetahuan daripada duduk dalam gua, bina dengan guna batu, kayu dan juga apa-apa, menjadi bangunan yang lebih cantik, dan hari ni dicampurlah apa-apalah kayu ke, ni menjadi bangunan yang tinggi-tinggi, yang sebelum ni kita pun fikir pun kita boleh bina, kita mampu bina, hasil daripada tinggalan ataupun sumbangan orang-orang dulu memberikan idea dan sebagainya. Okey, seterusnya kita dapat lihatlah zaman prasejarah di Malaysia. Zaman prasejarah di Malaysia ni kita dapat lihat, tidak terkecuali lah, Malaysia ni sangat istimewa. Okay? Penemuan tinggalan prasejarah menunjukkan sejak 40,000 tahun manusia telah ada lah. Tempat ada zaman paleolitiknya, mesolitiknya. Tapi di Asia Tenggara, zaman manusia ni dikenal sebagai zaman Haubinian. Mesolitik ni ada kategori dia, Haubini ada kategori dia. Ada apa orang kata spesifik dia. Sebab macam saya kata, orang Asia tak sama dengan orang Eropah. Jadi kita ada term-term ataupun ayat-ayat yang sangat kita perlu gunakan. Okey, zaman prasejarah di Malaysia ni ada unsur-unsur Malaysia sebagaimana ditemukan di Eropah, tidak ditemukan di Asia Tenggara. Sebaliknya penggunaan zaman alatan kerikil repih yang digunakan pada zaman paleolitik lebih banyak ditemukan. Zaman ini digunakan sebagai zaman epipaleolitik yang diikuti oleh zaman neolitik. Tak perlu pening-pening. Okey, tokoh ni Madeleine Colany merupakan ahli arkeologi Perancis. Dia kata istilah Haubin pada zaman prasejarah Asia Tenggara pada tahun 1932. Dialah memperkenalkan. Haubin ni diambil sepada nama satu tempat di utara Vietnam iaitu Haubin. Okey, lokasi zaman prasejarah ni banyak lah, dengan bukti tinggalan-tinggalan dia dan sebagainya, kawasan gua, dan juga di kawasan terbuka lah, mana yang tu kita dapat kenal pasti dengan tinggalan-tinggalan dia. Okey, contohnya ni lah beberapa buah negeri. Contohnya di Pahang, adanya zaman neolitik, adanya zaman logam. Tengok mana yang zaman paleolitik. Paleolitik ada di Perak. Ada di Perak yang kita dapat kesan. Lepas tu di Sarawak pun ada.
Kebanyakannya banyak zaman Neolitik lah kita. Okey. Lokasi zaman prasejarah. Kunjungan zaman prasejarah ni dapat dilihat oleh berbagai bukti lah. Ada peralatan batu, peralatan logam, tembikar, manik, lukisan gua dan juga ukiran batu. Tinggalan-tinggalan ni kita kenal pasti kat tempat ni ada tembikar. Zaman Paleolithic setahu saya dia tak ada tembikar, dia hanya batu-batu, tulang-tulang dan sebagainya. Jadi kawasan ni mesti penempatan orang zaman Neolitik dan ke atas, zaman logam dan sebagainya. Okey, kita dapat kenal pasti dengan tinggalan barang dia. Okey, contohnya ada plastik sampah, ada zaman plastik Milo. Plastik Milo. Dia kata ini tempat tinggal orang Melayu Malaysia ni kan, sebab ada plastik Milo. Mesti ada orang pelancong Malaysia ke yang bawa ataupun tinggalkan benda ni kat sini. Macam tu lah kan. Kita dapat kenal pasti dari mana asal dia. Ini merupakan beberapa tempat lah daripada zaman Paleolithic, Mesolithic, Neolitik dan juga logam yang ada di Malaysia yang kita boleh lawati dan kita boleh appreciate ataupun kita boleh hargai bersama dan kita jaga bersama, okay? Supaya tak hilang kita punya asal usul kita. Bukan asal usul kita yang dia kata daripada monyet tu, tapi asal usul dia punya sejarah dia, okay? Teknologi ni berubah lah. Perjalanan pelbagai jenis peralatan kita dapat lihat. Teknologi ni berubah-ubah. Jadi penemuan menunjukkan manusia bersejarah mempunyai kemahiran masihkan peralatan batu dan logam. Di Malaysia ni bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Kita ni bukan hanya ada orang kata kita ni bangsa yang duduk atas pokok je. Mana ada? Kita ni pandai tau. Boleh buat logam sendiri, boleh bancur sendiri, boleh buat batu ni, buat bangunan ni, buat itu ini. Bukan orang biasa-biasa. Okay? Zaman Mesolitik dilicinkan, tengok. Yang sana lebih macam kasar, yang ni lebih licin lah, senang nak buat kerja, nak memotong ke, menetak ke, memecahkan tulang ke. Ada di Perak, di Sabah dan sebagainya lah. Okay, seterusnya teknologi zaman Neolitik ni lebih orang kata lebih berkesan dia punya kegunaan dia. Telah digilat, ditajamkan dan sebagainya. Peralatan logam, itulah kita boleh gunakan. Tembikar dan manik banyaklah di Malaysia, sebab Malaysia terkenal dengan bangsa yang pandai menggunakan tangan dia, sangat kreatif. Jadi masihkanlah tembikar dan juga manik-manik yang sangat cantik ada di Kurnia. Orang-orang kita ni pandai berinovasi, bukan biasa-biasa. Okay? Tembikar dan manik telah ditemukan seperti di Kuala Selinsing, Perak dan juga di Lembah Bernam, Selangor. Okey, lukisan gua ni banyaklah, lukisan di Gunia dan sebagainya. So kita perlu tengoklah bagaimana dia orang gambarkan keadaan mereka macam kita. Nak pergi mana-mana, nak kata kita berada di satu kawasan, contoh di Kuala Lumpur, saya ambil gambar situasi tu dekat Menara Berkembang Kuala Lumpur, saya ambil kan. Tapi zaman dulu dia menunjukkan tentang apa-apa sajalah, ritual, haiwan-haiwan, dia menggambarkan situasi dia. Untuk manusia ni perlu ekspresikan, takkan nak simpan dan cerita pada orang, benda tu akan hilang. Tapi kalau kita pahat ataupun kita catatkan ataupun kita lukiskan, insya-Allah boleh bertahan lah kan, sampai bila-bila. Yang penting tidak terusik oleh manusia-manusia yang tak menghargai sejarah. Ukiran batu pun digunakan lah, banyaklah menggambarkan dewa, semangat-semangat, spirit-spirit, okay? Menggambarkan manusia, raja dan sebagainya. Okay. Ekonomi, juga membantulah. Bila ni pelancong pun datang. Di negara Malaysia ada tinggalan sejarah yang sangat unik. Contohnya di Kedah Tua, contohnya di Lembah Bujang. Jadi orang ramai-ramai melawat, dan ini memberikan keuntungan kepada negara kita lah. Memburu dan memungut hasil hutan. Ini merupakan aktiviti zaman tu lah. Berbentuk sara diri sepenuhnya. Penanaman padi, aktiviti penanaman padi dijalankan manusia zaman Neolitik. Banyaklah di kawasan mana? Di kawasan di Pahang, di Selangor, di Kelantan. Banyaklah kita jumpa, ada jumpa pisau dan sebagainya. Kita tengok orang dulu menggunakan bahan apa. Okay. Peta kawasan penanaman padi pada zaman prasejarah di Malaysia. Okay, banyaklah kawasan di mana ada sungai, aliran sungai dan sebagainya.
selalunya adalah aktiviti pertanian. Sebab padi memerlukan air yang sangat mencukupi lah untuk dia membesar dan menghasilkan kita punya beras. Okey. Perdagangan ada loceng gangsa, ditemukan di Kelang Selangor dan sebagainya lah. Sistem pertukaran barter. Lepas tu kita aktiviti perdagangan. Kita merentasi daripada satu pulau ke pulau lain, daripada satu tanah ke tanah yang lain. Kita naik kapal lah. Okay, ataupun kita berjalan kaki. Okay. Banyaklah kita dapat tengok loceng dan juga gendang gangsa. Kepercayaan pun samalah. Bukti tinggalan, penemuan ideofak, tapak perkuburan. Kita dapat lihatlah daripada cara dia tanam tu, tinggalan apa yang ditemukan. Contoh yang ditinggalkan dengan patung Buddha. Jadi kita orang ni beragama beragama Buddha. Tinggal dengan tinggalan benda-benda yang bersifat Islamik, jadi orang ni Islam. Tinggalan dia jenis tembikar-tembikar, lepas tu dia cara perkebumian dia, cara macam mana. Ini orang zaman Mesolitik, zaman Hobbit, zaman Neolitik. Tengoklah tinggalan-tinggalan dia. Okey, contoh di Gua Cah Kelantan, pengebumian memanjang. Memanjang ni maksudnya dia biar je memanjang macam tu. Okey, tak adanya dia dibengkokkan, dia sebagainya, dipusing muka ke bawah dan sebagainya. Okey, kalau pengebumian melentur ni dia diikat selalunya. Diikat kaki dia supaya dia nak menggambarkan macam kita ni waktu lahir baby kan, kita macam kedudukan kita kan macam dilenturkan macam kita baby kan. Jadi nak kembali ke dunia tu, ke dunia lain, jadi dia ikat lah. Ni pengebumian keranda kayu balak. Lepas tu kubur kepingan batu. Semua benda ni ada di Muzium Negara. Jadi siapa berminat, pergilah ke Muzium Negara di Kuala Lumpur. Okey. Pengebumian perahu, ada banyak lah. Pengebumian tempayan, dia letak mayat dalam tu. Ada megalit lah. Contoh kepercayaan masyarakat Malaysia tu ditemukan melalui budaya megalit. Apakah budaya megalit? Merujuk pada kewujudan batu besar yang tersusun rapi, dipercayai mempunyai kaitan dengan amalan kepercayaan dan juga ritual. Dia menggambarkan sesuatu amalan budaya ataupun agama yang ada kaitan dan menggunakan batu sebagai ekspresi dia lah, ataupun dia menggambarkan dia punya agama dia macam mana. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada lain waktu dan lain masa. Bye-bye.